Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada channel Rizky. So, hari ni saya nak tunjuk korang adalah ni, Iron Man Lab. So, besar ni yang saya buat. Ini foto. So, semua ni lah yang saya buat dalam rumah. Tapi saya tak ada kerja apa-apa. Saya buat kotak je. Tak ada kerja mana-mana. Tak ada pergi balik kampung ke. So, saya nak tunjuk korang. So, foto tu ni memang tak boleh melekat. Memang saya tak melekat. So, dia diri macam ni. Saya buat macam ni. Saya tahu dia boleh buat diri macam Iron Man macam macam ni. So, ini Iron Man yang dia lompat pasal dia buat macam ni. Dia akan buat macam this. Dan ini kursi yang Iron Man suit untuk test. So, ini yang tangga yang untuk Iron Man bergerak, pergi naik. So, yang ini adalah kamera yang dia rakam video yang Iron Man buat suit Mark 42 test. So, ini saya tunjuk Mark 1, Mark 2, Mark 3, Mark 4, Mark 5, Mark 6, Mark 7. Boleh juga buka je. Tapi semua dah melekat. Iron Man 5 je tak melekat pun. So, inilah yang saya nak tunjuk. So, boleh buat kat sini. Mark 42 ni boleh buat kat sini lah, sini ke, situ lah, sini ke, sini ke, ni ke. So, apa-apa je korang. Ini lagi besar kepada Iron Man Lab macam museum. Ini the base Iron Man. Ni base Iron Man. Korang ingat lagi tak pasal Iron Man Mark 7 action figures ni? Ingat lagi pasal Iron Man Mark 7 ni? So, yang saya tunjuk korang yang video yang tu. So, korang yang kalau korang suka, korang like lah. Okay. Dan tunjuk lagi satu benda Iron Man yang topeng Iron Man mini. So, Iron Man semua ni yang ada yang saya dah tunjuk dalam for YouTube. So, yang ni memang 3 ni memang saya tak tunjuk. So, saya tunjuk sekarang. So, Iron Man Mark 1. Tak apalah. Ni Iron Man Black and Blue. So, saya buat tapi susah, tapi boleh je lah. So, Iron Man Invincibly. Iron Man biasa saya lukis. Lepas tu ni. So, itu sahaja dalam video Rizky. So, itu tamat je lah. Terima kasih dalam video Rizky. Jangan lupa tekan butang subscribe channel Rizky. Dengan komen saya. Dengan tengok Instagram saya, okay? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.